yang contoh yang sakit lah. Tapi kita doakan ceramah sihat tau. Ada doa sakit pula kan. Okey, first kali pastikan luruslah. Macam ni lurus kan. Lurus, kaki dan kaki kena sama lah. Kita nak rotan tau, ini untuk ukur. Ini lurus. Lepas tu pula, okey, bermakna dekat sini dia contohnya seseorang ni dia ada masalah contoh dia simen ke apa benda ke. Okey, dia tak tahu mana kiblat. Pasal sahaja. Stay macam biasa, angkat kaki. Dah. Solat seperti biasa, rukuk. Rukuk sini. Okey. Rukuk, ambil rukuk. Masuk tidak. Masuk. Sikit. Sampai yang mampulah. Macam tu. Yang kedua, sikit. Pertama rukuk, yang kedua sikit lagi. Ustaz, tak boleh lah Ustaz, rukuk sujud ni terlalu ni, tak boleh. Macam mana? Tunduk sikit je. Allahu Akbar. Okey, lepas tu sambil Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sikit je. Isyarat saja. Ustaz, tunduk pun tak boleh Ustaz, tunduk sikit je. Tunduk pun rukuk, tunduk juga adalah sujud. Boleh. Sebab dia uzur terus. Jelas ya? Ya saya. Maksudnya kat sini adalah jika tak tahu kiblat. Okey. Yang kedua, status kedua, kiblat tahu. Tapi al-malasi tak apa, WhatsApp dia mandai-mandai je. Tak boleh. Bila mana dia tahu keadaan mana kiblat, baru kiblat kat mana? Kiblat sana. Toleh kanan. Lepas tu kanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Contoh. Okey. Pandang ni. Okey. Punya sakit pandang Okey, satu. Okey. 1, 2 action. Okey. Kalau kiblat sebelah kiri, okey, kiri pula. 1, 2 mula. Allahu Akbar. Mana tadi? Ada. Dia kena dah okey. Biasalah anak-anak kan. Anak-anak. Ayah tak okey belah kanan, dia tukar kata belah kiri.